THR Gegar, sebelum kita melangkah ke jam seterusnya, kita masih lagi bersama Safi, Su dan juga ada pemanggil Ada, kita ada Zainal. Zainal. Oh, Zainal, awak penyokong yang dikatakan fanatik jugalah Ya. Okey, apa soalan cepu mas awak nak tanya Safi Zali? Okey, boleh Boleh. Okey, pertama saya nak ucapkan tahniah pada Safi Zali kerana telah berjaya membawa piala Suzuki itu ke negara kita. Terima kasih. Okey, soalan saya beginilah. Macam manakah seorang pemain tu boleh mengekalkan prestasi persembahannya di padang dan sekaligus boleh membawa ramai penonton untuk menyaksikan setiap perlawanan bola sepak itulah. Pada saya pemain bola sepak ni bila berada di atas memang senang kita untuk capai, tapi bila untuk kekalkan prestasi itu memang susah. So bagi saya kena teruskan usaha yang keras pada setiap latihan. Saya ingin mengekalkan prestasi cemerlang ini. Saya harap saya dengan persembahan yang cemerlang ini saya dapat membantu menarik ramai lagi penonton datang ke stadium. Dan saya sendirilah kena buat latihan yang lebih keras lah, lebih daripada sebelum ni lah untuk mengekalkan prestasi saya selepas ini. Oh, gitu ya. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan ajukan soalan kepada Safi, soalan-soalan yang lebih sensitif. Sensitif. Boleh jadi kontroversi. Selepas ni kerana kita akan bawa pendengaran anda untuk bersama memenangi RM2,400 pada penghujung ke-9 dan juga bagi anda yang mungkin terlepas tipah tertipu di mana ada ulangannya jam 9 nanti. So terus bersama kami lah. Ya, Safi Zali tak balik lagi, tunggu lepas ni ya. Kat THR Gegar Permata Pantai Timur.